Wah, pandainya awak main. Saya suka. Terima kasih. Nama saya Cinta. Nama saya Ais. Saya suka tengok awak main piano. Ais, jom kita main sama-sama. Ais suka main dengan awak. Best lah main dengan awak. Jom main lagi. Nanti kita main lagi. Hah? Mana Cinta? Mana kawan Ais? Ais nak main dengan kawan Ais. Ais, kenapa ni? Mana kawan Ais? Tadi Ais baru main dengan dia dekat taman bunga. Ais nak kawan Ais. Ais nak kawan Ais. Ais nak main lagi dengan kawan Ais. Ais, janganlah nangis. Nanti Mama suruh abang bawa pergi taman bunga, okey? Pergi taman bunga dapat jumpa kawan Ais. Abang, kita pergi taman bunga tau. Ye, abang bawakan. Terima kasih abang. Ais, makan pelan-pelan. Nanti tercekik. Cepat abang, Ais nak main dengan kawan Ais. Cinta? Cinta, mana awak Cinta? Saya dah datang ni. Mana Cinta? Tadi baru main dengan dia dekat sini. Cinta? Cinta, mana awak? Jomlah kita main. Mana kawan Ais? Ais nak main dengan dia. Ais nak kawan Ais. Janganlah menangis. Okey, kita makan aiskrim, okey? Aiskrim, aiskrim. Ais nak aiskrim, Mesti ada yang tak kena dengan Tuan Muda. Dia asyik sebut nama Cinta setiap kali mimpi. Ais balik dulu, bye-bye. Mandi, sejuknya. Wih. Lompat si kata, lompat. Tuan Muda baik-baik nanti jatuh. Kita nak lalu, cut. Vroom. Ais dah masa tidur ni. Jam tidur. Ayai, Kapten. Datang juga awak. Jom kita main sama-sama. Main? Jom.
Mana kawan Aish? Mana Cinta? Kenapa Aish kat sini? Aish, boleh tak stop panggil nama dia? Cinta tu tak wujud. Tolonglah. Kepala Aish sakit, kepala Aish sakit, kepala Aish sakit. Ais, jangan banyak fikir. Sangat nanti makin sakit kepala. Kamu beri ubat ini pada Aish. Saya dah muak dengan nama Cinta tu. Tuan muda kena minum air ni. Baru kepala dah tak sakit. Bye anak mama. Elok-elok pergi sekolah. Bye Mama. Weh, aku dengarkan kedai ramen tu yang baru tu dah buka. Jom kita pergi sama-sama petang ni. Sure, sah. Boleh je, aku pun nak try. Weh, tengok kat belakang kau. Macam ada budak sesat je. Budak baru ke? Mana? Aku rasa dia tak tahu kelas kat sini kot. Tumpah tanya, awak murid baru ke? Nampak macam tersesat je. Aish tak tahu. Mama suruh Aish sekolah. Aish tak tahu mana kelas Aish. Weh, macam pelik je mamat ni. Dia autism ke? Aku rasa baik kita bawa dia jumpa cikgu. Awak jangan risau, saya bawakan awak jumpa cikgu ya. Jom. Ada apa kamu jumpa cikgu ni? Cikgu, kami jumpa budak ni. Kita orang nampak dia macam tersesat. Mungkin murid baru. Lah, patutlah cikgu cari tadi tak jumpa. Alang-alang kamu berdua dekat sini, boleh tolong bawakan dia pusing-pusing sekolah ni? Boleh cikgu? Muka awak cantik, muka awak cantik. Muka awak macam kawan saya. Kawan saya nama Cinta. Tengok, dia pun kata kau cantik. Kau tak nak percaya. Ish, tak adalah. Tapi nama kawan dia macam arwah kakak kau tu. Mustahil lah. Orang lain kot. Takkanlah ada kawan dengan hantu pula. Macam mana pula? Saya dah lah tak buat payah. Awak boleh balik dengan Aish. Nanti kawan Aish datang. Tak apa ke? Tak apa, kawan Aish naik kereta. Tu kawan Aish dah sampai. Nanti basah kalau pergi sana. Mandi hujan. Yeay. Terima kasih Aish hantarkan saya balik. Bye-bye Aish. Bye-bye, bye-bye. Cinta, jomlah kita main. Kenapa awak duduk kat tempat gelap ni? Aish, tolong saya. Mama awak bunuh saya. Mama awak bunuh saya. Tolong saya, Aish. Tolong saya. Kenapa Cinta jadi macam tu? Aish nak main je dengan dia. Awak boleh tak kita jumpa? Saya nak cerita benda seram. Jadi awak nak cerita apa? Mimpi main dengan Cinta lagi Mana ada. Aish mimpi Cinta jadi hantu. Lepas tu
Dia cakap Mama Aish bunuh dia. Mama Aish baik, mana ada bunuh dia. Muka dia seram. Lepas tu, dia tak nak main dengan Aish. Saya rasa mungkin mama awak ada sorok ke sesuatu. Ataupun cinta tu ada kaitan. Mula Aish comot lah. Aish ada hadiah untuk awak. Tadi Aish pergi beli. Nah, Wah, terima kasih Aish. galang kawan, galang kawan. Maaf, rumah saya kecil je. Duduklah dulu, saya pergi buat air. Kepala Aish sakit tengok gambar ni. Kepala Aish sakit. Aish, bertenang Aish. Aish, kenapa ni? Lepas sakit kepala, dia terus pengsan. Aku rasa cinta dia maksudkan tu kakak aku lah. Jangan-jangan dia ni suami kakak aku. Hai Aish. Saya nak bagi tahu. Sebenarnya, saya isteri awak. Saya kena bunuh dekat taman ni dengan mak awak. Masa awak aksiden, hari yang sama awak aksiden, hari tu juga saya kena bunuh. Saya nak minta sesuatu. Awak reda ya saya pergi? Bye Aish. Kau dah jadi normal? Macam tu lah ceritanya. Hai, tak patut betul mak kau buat kakak aku macam tu. Sayang jangan risau tau. Abang dah ikhlas saya pergi dari hidup abang. Saya baik dekat sana ya.